Jangan ikat kecil tapi tak power. Kecil-kecil macam ni tak bermaksud dia loy tau. Terang lah tu. 300 lumen. EDC flashlight yang paling laku kami jual. Ini 1 lumen dia. Yang ini pula 15 lumen dia. Yang ini 60 lumen dia. Ni yang tadi tu 300 lumen. Untuk kecil-kecil boleh kuat macam tu, okey sangat dah. Waterproof pun boleh tahan. IP66. Hujan lebat, kau relax. Boleh gantung macam kitchen je bang. Letak dekat kunci rumah, kunci kereta, kunci motor, kunci kedai, kunci apa lagi kunci. Berat dia pun cuma 10 gram. Tak berat. Saya silap tak rasa. Dia ada lampu biru macam ni kat badan dia. Ada lampu merah macam ni juga dekat badan dia. Dan yang paling best, lampu anti rempit. Lampu kelap-kelip macam ni kalau pasang time mak rempit tengah berkumpul, laju je mata dia tengok kita. Takutlah tu. Barang kecil tapi harga mahal. Harga dia ni memang kalau orang tak biasa cakap mahal sikit. Tetapi bagi mereka yang dah mengenal kualiti dan juga yang pernah beli benda ni, tak mahal sebenarnya. Sebenarnya tak mahal. Dia ni built-in battery, nak cas pun senang. Dekat belakang dia ni Type C, cocok belakang ni. Siapa yang dah pernah guna, say hi.